Ish, Angah ni asyik minta duit je. Terima kasih, Ibu. Nah. Angah keluar dulu, Ibu. Duduk main dulu tau. Nanti kalau penat rehatlah, Terima kasih, Ibu. Sama. Elok-elok jalan tu. Okay, Ibu. Assalamualaikum, Akak. Waalaikumsalam. Akak buat apa ni, Kak? Panas-panas ni. Tengok laman okey, bersih, cantik, kemas. Buat apa lagi? Alah, Kak sapu sikit-sikit je. Kam daun-daun kering ni, ha. Kau dari mana ni? Lawa-lawa pakai ni. Saya dari sana datang sinilah. Tak adalah, Kak. Saya tadi lalu kat tepi tu. Jumpa ada satu jiran kita tu jual kuih. Tu belilah untuk buka puasa. Tu teringat Kakak. Jadi saya datanglah sini. Jumpa Akak. Ha. Yalah. Oh, ni? Bagi Akak, ha? Yelah. Terima kasih. Habis tu, Kak. Akak je lah yang saya ada, Kak. Yang lain semua dah mak jalan kena beli abadi. Jadi saya kenalah hargai apa yang ada macam Kak. Betul tak? Ha. Anak Kak tak balik ke, Kak? Anak-anak akak tu kan bekerja. Ha, bila cuti, baliklah nanti dia orang tu. Yelah. Kak akan balik luar panas, Kak. Ya? Ha, Jumpa lagi ya, Kak, ya? Yelah. Hello. Bye, Kak. Hati-hati jalan tu. Rumah saya sana. Lupa lah, Kak. Tak ingat jalan rumah tu. Rumah lah. Jalan je. Asyik berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu sihat? Alhamdulillah. Alung dah berbuka dah tadi dengan kawan-kawan. Duit? Kan Alung baru je bagi Ibu duit bulan ni. Tak apalah, Bu. Nanti Alung masukkan lagi ya. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Angah dari mana ni? Angah baru balik pada jumpa kawan Angah, Bu. Hari tu dia ada offer Angah kerja dengan dia sekali. Buat bisnes kecil-kecilan. Tu Angah jumpa dia balik. Nak tanya kau ada kerja tu lagi ke tak? Habis tu, Angah dapat tak kerja tu? Nak kata dapat tu tak adalah, Bu. Tapi dia ada ajak Angah jadi rakan bisnes dia. Tapi Angah tak ada duit lah, Bu. Itulah. Kalau ibu ni orang kaya, tak payahlah Angah susah-susah nak kerja. Ha, kan? Ibu boleh jaga anak ibu ni. Yalah, Ibu. Apa kata Ibu jual kuih raya? Alah, macam tahun lepas, kuih raya Ibu kan sedap. Ibu bayangkan Ibu jual RM15 sebalang. Ibu jual lah sehari RM15 sebalang. Seminggu Ibu boleh dapat RM1,000 lebih tu. Tapi Ibu janganlah risau.
Angah kan ada. Nanti Angah tolong ibu siapkan kuih raya, hantar dekat customer. Ibu tinggal siapkan tempahan je. Okey? Okey, boleh. Nanti ibu cubalah buat sikit-sikit ya. Terima kasih ibu. Okeylah, nanti Angah nak keluar kejap jumpa kawan Angah tu. Angah nak bagi tahu dia untuk tunggu seminggu sebelum Angah bagi modal kat dia. Okey? Terima kasih ibu. Sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angah? Ibu. Wah, banyaknya ibu buat kuih. Kalau macam ni, esok Angah tolong ibu jual kuih Angah nampak ibu macam penat. Tapi tak apa bu. Ibu sambung je buat kuih dulu Angah nak naik atas sekejap. Badan penat bu, saya diam jalan. Terima kasih ibu. Hello, Mat. Kenapa tu? Alamak, sekarang ke? Yelah, bolehlah kau tunggu kejap Kejap lagi aku sampai. Ibu boleh tolong dulu tak, Bu? Kenapa letak ibu kat sini? Angah lupalah, Bu. Angah dah janji dengan rakan bisnes Angah tu nak kena jumpa dia. Habis tu, ibu macam mana? Macam mana, Ibu nak pergi depan tu je kan, Bu? Apa kata ibu jalan kaki je? Alah, bukan jauh pun, Bu. Boleh, Ibu? Nanti balik, Angah jemput Ibu, Alah, bukan jauh pun, bolehlah. Ibu exercise sikit, Ni. Okey. Yalah, buka ni helmet. Ibu. Hai, Bu. Rumah ni kenapa usang macam ni, Long? Tak tahulah. Angah yang duduk dekat kampung ni langsung tak nak jaga rumah. Tengoklah tu, sawang-sawang semua. Tak apalah.
Kita masuk. Assalamualaikum. Ibu. Perjalanan hidup membawa aku mengenal erti sebuah rindu yang mungkin bisa untuk menebus kembali kekosongan